Kita tak mau jadi macam tu. Menjauhi tangkal mangkal jika ada. Maksudnya kalau ada tangkal mangkal ni kita buang. Kalau boleh paling mudah, dia tak ada masalah. Memang ada perbahasan, khilaf tangkal daripada Al-Quran ni. Cumanya orang awam ni dia tak mampu nak guna. Lainlah kalau kita ni tak ada masalah. Tapi orang awam ni baca Quran pun gagak-gagak. Tahu gagak? Tergagak lah maksudnya telur baca Quran dia. Sebab tu nak guna tangkal. Berapa tangkal? Tangkal ni wafa. Tangkal wafa ni tengok boleh letak Quran pelik-pelik tu. Azimah. Azimah. Tangkal ni azimah. Ada jual di Yam. Gelang fiddah penolak ain. Dia bagi dalam grup. Misalnya gelang fiddah elok ain. Ain ni tak takut benda tu. Macam mana dia nak kata ain? Kalau Arab sini dia tulis bismillahirrahmanirrahim belakang kata kan. Itu bukannya pelindungan. Itu simbolik saja. Bila orang tengok bismillahirrahmanirrahim, maksud dia nak suruh ingat kita ni, kita peringat bahawa ain ni ada. Jadi bila tengok kata tu, lepas tu dia akan tertengok bismillahirrahmanirrahim tu. InsyaAllah dia akan teringat dan dia tak akan kenalah ain pada kata tu. Tapi orang tu kalau orang tak faham, misalnya budaya di sini dia gunakan khumaisah ataupun mata dajjal tu orang kata kan. Kata mata dajjal. Okey, kalau di sini tak ada masalah. Tapi tengoklah etikot. Kalau etikot kata benda ni lah yang memberi kesan, benda ni lah memberi perlindungan. Jadi dia sebenarnya di sini simbolik kepada elak kepada ain. Maksudnya kita pakai misalnya ataupun letak dalam kereta. Lepas tu mula-mula kita tengok dia punya dashboard. Tahu dashboard? Dashboard kereta tu lah. Dekat aircon dan sebagainya tu pakai benda-benda hiasan dan sebagainya. Kita pun ternampak dia punya mata dajjal ataupun khumaisah. Jadi kita akan teringat bahawa benda ni wujud ain. Dan kalau dia memuji ataupun dia kata comel dan hati, comel benda ni, dia akan kata bismillahirrahmanirrahim. Dia akan teringat. Ataupun letak kat belakang kereta tu stiker bismillahirrahmanirrahim ataupun masya-Allah. Itulah. Itu kefahaman orang Arab. Cuma kat Malaysia kalau letak khumaisah, dia kata dajjal apa ni? Apa nama? Primitif kan? Apa? Illuminati lah apalah kan. Tak jadi. Sebab tu pentingnya amalan. Seperti mana dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhir. Bacaan surah Al-Falaq tu untuk ain dan hasad. Ain dan hasad. Jadi ada setengah orang dia jual gelang fiddah dan sebagainya. Untuk apa? Kalau untuk hiasan tak ada masalah. Tapi kalau untuk penangkal ni, ada dalam hadis Nabi tanya ada seorang sahabat ni. Dia kata apa benda ni? Dia kata minal wahinah, daripada perlindungan. Gelang tu untuk perlindungan. Jadi Nabi kata inzi'ha fa innaha la taziruka illa wahnan. Buka benda tu. Sesungguhnya benda tu tidak akan apa? Tidak akan taziduka. Taziduka ni menambahkan melainkan kehinaan. Wa idza law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Apabila kamu meninggal dalam keadaan kamu pakai, kamu tak akan berjaya dalam kubur kan. Mati dalam keadaan beriktikad benda-benda yang tak molek. Kita tak katalah benda tu syirik dan sebagainya. Cumanya takut-takut dia punya iman dia tu tergores semasa nak mati. Padahal kita baca bismillahirrahmanirrahim, kurangkan show off. Nak show off boleh, tapi baca bismillah. Sebelum nak tekan tu baca bismillahirrahmanirrahim, tekan. Ataupun dalam gambar kita tu edit, tulis dekat bawah tu bismillahirrahmanirrahim. Orang akan tengoklah, sama-sama tengok gambar kita huduh ni, tulis bismillahirrahmanirrahim kat situ. Okey. Jadilah hak comel-comel sikit bawah tu kan. Tak apalah. Okey. Apa lagi? Okey, sekejap. Mana tadi? Okey. Apa tadi? Tu pasal tangkal. Tangkal tu sebenarnya tak perlu guna. Memang ada tok guru bagi.
Ada. Tok Guru bagi. Tetapi Tok Guru memang dia i'tikad bahawa memang kita pun tasamuh dengan pandangan tersebut. Cuma nak mengamalkan tidak relevan. Relevan ni sesuai untuk umat sekarang. Kalau sahabat-sahabat mungkin dah baca Baqaratul Amani. Lepas tu Misbahul Munir ke, Jauharatul Tauhid ke. Tak apalah, boleh pakai. Tetapi kalau macam orang awam ni, dia ikut apa yang diberi. Tapi kita boleh beri yang terbaik, iaitu amalan. Amalan paling mudah 3 kul. Dah. Ramai jugalah asatizah ruqyah ni. Dia mengkritiklah beberapa tok guru ni, dia bagi amalan. Okey, untuk apa ni makcik? Ni untuk dia kata dia minta untuk laris kedai. Dia pun bagi wafak. Ataupun adalah dia macam Rajah tu berbentuk haiwan ke, tulisan Quran tu berbentuk haiwan ataupun ayat-ayat tertentu. Letak sini, letak dekat kedai, nanti insya-Allah pelanggan bagi. Dah. Kalau dia pandai menggunakan, okey. Sebenarnya tak perlulah untuk orang awam. Untuk kita ni ikut kita lah. Ni bukannya berkait dengan Wahabi ke Aswaja ke ni. Tak. Ni berkait dengan Syahudin. Syahabuddin. Satu tangkal dengan Al-Quran bukan sunnah. Yang sunnah ialah zikir, bukan dengan tangkal. Tapi ada seorang tungguru ajar buat tangkal dengan 2 ayat. Ni sebenarnya betul Tok Guru dia kena ada ni juga. Dia kena ada amanah sikit dengan kena tahu pendengar ni macam mana. Dah. Bukan je kita kata benda tu tak molek, tapi kalau Tok Guru tu amalkan sendiri tak ada masalah. Ni masalahnya bagi pada orang lain, orang awam. Sebagai kami yang jumpa ada